Dr. Rozaimi, kita malam ni berpodcast dengan penuh ujian, dugaan dan cabaran, letupan di sana sini. Kami tak tahu macam mana kami nak siar Sabtu ni. Bunyi macam-macam bunyi. Meratik lah, tak meratik, tak apa. Itu ujian dakwah. Jangan sampai macam Piramli kata, aku tutup. Kita orang dakwah ni, saya tengok orang sunnah semua tuan-tuan, kita pantang paling besar yang selalu Datuk Mufti sebut, dan itu yang menjadi prinsip dan keramat kita dalam agama ni. Kita tak pernah ajak orang hulu pada diri tokoh. Sebab itu kita tak nampak dalam kalangan orang-orang dakwah sunnah ini tidak ada yang melampau pada tokoh-tokoh mereka. Ni budak-budak ini tidak diajar berjalan itik. Nak mari ke depan ni tak payah duk berjalan itik, salam, cium tangan, tunduk, rokok, cium kaki. Tak ada. Lutut dan sebagainya tak ada. Tuan-tuan yang tua-tua pun tak diajak kan, salam, cium tangan, di dalam dompet ada gambar Dr. Rozaimi kan, tak ada. Kita tak ajar benda-benda itu, tidak ada dijual. Sampai kita nak buat baju, nak bubuh sikit gambar Datuk Mufti nak bagi laku pun dia tak bagi kan. Sebab itu alhamdulillah, saya ingat tak ada lagi ustaz-ustaz sunnah kita jadi duta apa-apa produk. Sebab antara pantang juga Datuk Mufti ni, jangan ajak orang beli barang kerana agama tu ada pada gambar kita jadi tukang. Pasal itu ramai juga duk main offer. Dia pergi offer Datuk Mufti tak mau cuba offer kita. Kalau kena okey. Tapi kita tak ada produk kita. Alhamdulillah, kita tak ajak orang taksub hulu. Saya pun antara benda pasal kita di sini kita boleh sembang lah sikit. Antara benda yang lemah perut saya bila duk keluar dengan Datuk Mufti ni, dia cukup pantau orang main tangkap gambar. Masalah tu bila orang main, boleh saya nak pergi tangkap gambar dengan Datuk Mufti. Sekali kalau dia pergi, dia akan jadi lain. Sombong. Bukan dia sombong, dia tak mau tangkap gambar kerana dia banyaklah sebab kan. Jadi tuan-tuan kalau nampak dia, abang lah elok-elok kata tangkap gambar. Kalau tuan-tuan tak mau, yang sebelah tu mau. Sebab kita qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man. Tak salah. Cuma kadang-kadang ada masa, ada ketika lah. Pasal kita dan tuan-tuan pun bila ada gambar, tuan-tuan takkanlah selamat daripada neraka kerana gambar tu. Tuan-tuan kena buat ibadat juga. Kadang-kadang ada orang dia memang ambil berkat sikit, salam cium ambil berkat sikit, kita tak ajak benda tu. Kerana kadang-kadang dia ada hulu tu. Satu tuan-tuan, mari dengar ilmu. Mari bukan kerana nak ambil berkat tokoh dan sebagainya. Dr. Rozaimi kena cerita sikit lah pasal fenomena orang kita tengok hari ni Habib. Tuan-tuan kalau ibadat banyak macam mana pun, kalau tak sayang Habib, masuk neraka. Kan? Sekarang orang hulu pada Habib. Dia tak angkat, bahkan Nabi itu rendah pada dia. Yang diangkat itu tokoh, yang diangkat itu sosok tubuh dia. Ini trend ini semakin menjadi-jadi. Sehingga bila orang nak masuk ke dalam syurga, kena melalui pintu tokoh-tokoh ini. Mungkin Dr. Rozaimi boleh komen sikit. Okey. Inilah satu fenomena sebenarnya yang telah berlaku lama dulu di negara jiran kita, negara Konoha. Orang panggil Konoha, kita pun tak tahu pasal apa dia panggil Konoha. Yang ni Sobri tahulah, dia boleh syarah lagi kan. Bukan semua daripada kalangan saudara di negara jiran kita terlibat, tetapi fenomena ini memang sudah menjadi tular. Ya. Agama itu di-entertainmentkan, agama itu dihiburankan, sehingga apabila nak mendengar ceramah agama diletakkan stage. Lepas tu dikasidah dengan kasidah-kasidah yang tak difahami. Bahkan sebahagian daripada kasidah itu bukan kasidah memuji Nabi pun. Ada kasidah lagu jiwang sebenarnya. Kan? Ada kasidah dulu sebenarnya kita pun ada juga lagu Nurul Ain tu kan. Diorang duk ingat lagu tu lagu nasyid sebab Arab. Tak pandai tu. Lagu Amrudiab. Kan? Lagu apa? Lagu Tamalli Ma'ak kan. Itu semua adalah lagu-lagu Arab yang tak ada kaitan pun dengan nasyid, tak ada kaitan pun dengan semangat jihad ataupun belajar tentang tauhid atau apa. Itu sebenarnya adalah lirik-lirik lagu jiwang Arab.
Tapi sebahagian kita bila dengar Arab, dia ingat, Arab mestilah nasyid. Jadi duk laungkan di pentas-pentas, kononnya pentas ilmu agama. Tapi sebenarnya itu bukan pun daripada agama. Sebahagian daripada tokoh-tokoh yang diangkat di sana, yang bersama dengan Habib-Habib, menuturkan ucapan-ucapan yang jelek, menuturkan ucapan-ucapan yang kotor, maki hamun orang yang berniaga. Ini semua adalah benda-benda yang dinormalisasikan atas nama orang agama buat. Orang agama buat, akan dicari 1001 alasan untuk membenarkan benda yang salah. 2-3 hari sebelum ni, kita dengar ada seorang tok guru kritik orang yang ikut bacaan Imam Mekah. Keluar suara daripada hidung. Bagi saya, teguran itu betul lah kalau disengaja disengaukan, tak perlu. Kalau suara memang tak sengau, tak perlu disengaukan. Baguslah teguran tu. Tapi kadang-kadang kita rasa teguran ni sepatutnya disebarluaskan lagi. Bagaimana Habib yang membaca Quran, yang sebelum ni tak ramai pun tegur, bahkan ada yang cuba untuk mewajarkan bacaan tu. Kononnya ada qiraat yang seperti itu, dengan tajwid yang dilanggar. Ada Habib baca Quran, kita pun dengar, kan, macam mana baca Quran macam ni, katanya wali, kan. Jadi itu di antara benda-benda, kan, itu di antara benda-benda yang kita lihat ketidakadilan berlaku. Sebab apa? Sebab kita hanya memikirkan tentang tokoh, kita hanya memikirkan tentang bagaimana nak menaikkan tokoh tertentu, bukannya nak menaikkan syariat Allah dan Rasul. Ini masalah. Alhamdulillah, apabila muncul satu tulisan mengatakan Nabi SAW mengamalkan kronisme, mengamalkan nepotisme, ustaz-ustaz sunnah ni menulis panjang, tak kira siapa, kita tak kira siapa, walaupun sebelum ni memang ada gambar Datuk Mufti dengan dia. Patutlah rupa Datuk Mufti tak suka dah ambil gambar kau orang sebenarnya. Sebab gambar-gambar macam ni sangat bahaya, kan? Kadang-kadang betul. Benda ni kami tengok sendiri. Datang tangkap gambar, lepas tu claim, sebenarnya saya belajar dengan Datuk Mufti. Kita pun heran, bila masa mangkuk ni belajar dengan Datuk Mufti, kan? Tapi itu manusia kan kaki claim. Dia suka claim, kan? Semua benda dia nak claim. Jadi kita tak peduli pun siapa yang dia bergambar dengan siapa, dia buat apa, kedudukan dia apa. Tapi bila dia menulis satu benda yang salah, kita tegur. Tapi tengok sebahagian daripada saudara kita yang tak sama aliran dengan kita ni, bila berlaku saja tulisan seperti ini, dia cuba untuk cari gambar-gambar lama. Dia kata yang ni lah kawan Datuk Mufti. Kita kata kami ni dengan Datuk Mufti ni boleh kata seminggu 3-4 kali jumpa. Kadang-kadang Datuk Mufti pun dah boring tengok muka kami lah, kan? Asyik duduk kat rumah dia je, tak boleh balik, kan? Kami tak pernah tengok pun dia datang. Orang yang didakwa kononnya dia itu adalah orang Mufti Perlis, rapat dengan Mufti, kami tak pernah tengok dia. Masalahnya bila orang tu buat salah, cuba untuk dipalikkan pada orang lain. Ini masalah tak ikhlas. Dia buat salah, salah dia lah. Kecuali kalau ada bukti dia salah tu kerana pengaruh yang datang daripada guru dia. Pernah kita dengar mana-mana kuliah Datuk Mufti cuba untuk mengatakan Nabi SAW mengamalkan kronisme, mengamalkan nepotisme? Kita tak pernah dengar. Itu datang daripada idea dia sendiri. Pasal apa kita nak palikkan orang lain? Hari ni keluar ni di media-media Ashmatur ni, yang mendakwa diri mereka penyokong Asy'ariyah Maturidiyah ni, setelah mereka gagal dalam RUU Mufti Wilayah, mereka cuba untuk memalitkan benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita. Orang tangkap gambar dengan kita, dan kita puji dia mungkin dalam isu lain, dalam isu bisnes, dalam isu mungkin ada idea dia terhadap perusahaan dia yang kita rasa kagum pada masa tu. Tiba-tiba dipalitkan dengan isu lain. Manusia ini ada sisi baiknya dan ada sisi silapnya. Takkanlah silap dia kita nak palitkan dengan dia. Para sahabat Nabi SAW ada yang tersilap. Ada sahabat Nabi yang minum arak pun. Ada sahabat Nabi minum arak. Kita nak kata ini Nabi punya pengaruh lah ni. Nabi tak suruh dia pergi minum arak. Yang ni bukan saya nak menghina sahabat, tapi berlaku dalam hadis. Ada berlaku, ada ceritakan dalam hadis. Para sahabat ada yang kena sebat pun, disebabkan kerana minum arak. Itu kesalahan dia. Dan Nabi SAW mengambil tindakan pada dia. Ini benda-benda yang kadang-kadang ketaksuban itu membutakan mata kita.
Dan kita kena buang benda ni. Kita kena buang segala benda-benda yang boleh membawa kepada ketaksuban yang melampau. Kita tak suruh, macam Ustaz Mat sebut tadi, kita tak pernah suruh anak-anak kita ni berjalan nitik nak jumpa dengan tu guru, ataupun bila nak salam cium kaki sekali. Kita tak suruh, kerana kita minta supaya kalian adik-adik ni supaya menjadi tokoh besar pada satu hari nanti. Kita tak suruh mereka ini merendah diri pada sesiapa tanpa sebab, menghambakan diri tanpa sebab. Kita tak pernah suruh. Kita tak suruh bila nak berzikir, bayang muka saya. Kita tak suruh. Ada tarikat yang bila nak berzikir bayang muka tok guru. Mereka namakan itu sebagai rabitah, ikatan diri dengan guru. Patutnya zikir ingat Tuhan. Zikir ini menghina diri pada Tuhan. Tapi mereka cuba untuk gantikan, suruh bayang muka guru. Guru buat salah. Sebenarnya guru buat salah ni kita tak sampai level lagi untuk faham dia. Ini diceritakan dalam kitab-kitab yang kononnya beraliran tasawuf, tapi ini bukan tasawuf. Ini adalah kesesatan yang nyata. Saya dan beberapa orang penyelidik memang kaji pemikiran Nazim Haqqani ni, banyak kesalahan dia. Tapi ada pengkaji-pengkaji yang cuba untuk membela dia dengan pembelaan-pembelaan yang sangat-sangat dangkal. Tapi tang Ibn Taymiyah, senang-senang jadi sesatkan. Ibn Taymiyah sikit-sikit je, tak cari pun keuzuran untuk dia. Tapi Tok Guru Nazim Haqqani ni semuanya dibela, diwajarkan atas nama dia ni ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ke mana pun kita tak reti. Jadi adik-adik semua, kalian berada di medan ilmu, jangan buang masa. Ingatlah hadis yang diceritakan oleh Malik bin Al-Huwairith ketika mana dia dengan kawan-kawannya bersama rombongan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqamna indahu 20 lailah. Kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 malam ataupun 20 hari. Ya, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan dia kata kami tengok Nabi ni orang yang baik, Nabi ni orang yang lunak. Kemudian falamma dhanna annana ishtahaina ahlana au ishtaqna ila ahlina, bila Nabi tengok kami ni rasa macam rindu dengan keluarga masing-masing, Nabi pun tanya, fasa'alana amman tarakana min ahlina. Nabi pun tanya, siapa yang kamu tinggalkan dekat kampung? Ni semua ada keluarga dekat kampung. Ada yang datang daripada Sarawak, ada yang datang daripada Kelantan, yang datang daripada Perlis, yang datang daripada Johor, Selangor, jauh kan. Jadi pada zaman dulu pun ada budaya merantau untuk mencari ilmu ni ada. Nabi tanya para sahabat yang datang tu, Nabi tanya, siapa yang kamu tinggalkan dekat kampung? Kami pun bagi tahu, fa akhbarnahu, kami bagi tahu. Lalu Nabi SAW kata, irji'u ila ahlikum, pergilah balik kampung. Janganlah balik hari ni, Sabtu ni kan nak balik kan? Sabtu ni pergilah balik, beraya. Nabi SAW kata apa? Fa'aqimu fihim, duduklah bersama dengan mereka. Wa'allimuhum, ajarkan mereka tentang ilmu yang kamu belajar di sini. Jadi kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak belajar? Macam mana kita nak mengajar? Datangnya kita ke sini ada satu tanggungjawab untuk membawa ilmu kepada masyarakat, tanggungjawab untuk mengajar keluarga nanti bila kita sampai di rumah, bila kita dah habis belajar nanti. Jadi jangan buang masa di sini. Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat untuk belajar. Saya juga memberi pesanan kepada adik-adik semua supaya mengambil semangat yang sama seperti mana yang telah dipesan oleh Nabi SAW kepada Malik bin Huwairith dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab.